sebuah tanah yang subur dengan adat, di sebuah negeri yang bernafas dengan maruah, hidup seorang insan yang namanya disebut dengan hormat, dibisik dengan kagum, yakni Mat Hassan, yang dikenali seluruh alam sebagai Tok Janggut, seorang pendekar, guru dan wira yang tidak pernah tunduk pada sesiapa kecuali Tuhan. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang seorang watak dalam novel Perwira yang diberi nama sebagai Mat Hassan atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Watak dan pewatakan Mat Hassan yang pertama ialah beliau merupakan seorang yang patuh pada agama. Mat Hassan bukan sekadar seorang lelaki, dia adalah seorang hamba yang membawa sujud dalam setiap denyut nafasnya. Setiap kali subuh membuka tirai pagi, beliau bangkit bukan kerana terjaga, tetapi kerana seruan cinta dari Yang Maha Esa. Dia berdoa agar hatinya disirami iman, agar kesabarannya dipanjangkan, dan agar jiwanya tetap teguh meski dunia bergoncang. Sepulangnya dari tanah suci Mekah, imannya tidak lagi seperti semalam. Ia tumbuh, membesar dan bersinar seakan membawa pulang cahaya Kaabah ke tanah airnya. Dengan janggut yang panjang dan dijaga rapi, dengan serban yang bersih dan sederhana, masyarakat menatapnya bukan sekadar seorang lelaki, tetapi seorang al-faqih kampung, lalu mereka memanggilnya Haji Mat Hassan. Dan akhirnya, Tok Janggut gelaran yang kekal dalam sejarah bangsa. Watak dan pewatakan Mat Hassan yang seterusnya ialah beliau merupakan seorang yang sangat dihormati kerana sifatnya yang penyabar dan seorang yang tenang. Hal ini dapat dilihat kerana dalam dirinya tidak pernah ada api kemarahan, yang ada hanyalah angin lembut kesabaran. Orang kampung menghormatinya bukan kerana pangkat, bukan kerana kekayaan, tetapi kerana ketenangan yang hidup di wajahnya. Ketika manusia lain terburu-buru, Mat Hassan memilih untuk menunggu. Ketika manusia lain melatah, dia memilih untuk tersenyum. Jika kita ingin menceritakan watak dan pewatakan Mat Hassan yang seterusnya, pasti tidak asing untuk kita menyebut bahawa beliau merupakan seorang yang pandai bersilat dan mempunyai warisan pendekar. Dalam diam kesabarannya tersimpan ribut tenaga seorang pendekar. Ilmu silat diwarisi daripada ayahnya sendiri, iaitu pendekar Munas, sebuah silsilah pejuang yang tidak pernah putus. Pendekar-pendekar dari seluruh daerah datang padanya, bukan untuk bermegah, tetapi untuk mempertajam tendangan, mempercepat gerakan siku, kaki dan lutut, melatih mata dan mengasah gerak senjata, termasuk senjata keris yang menjadi maruah Melayu. Di halaman rumahnya, angin menjadi saksi betapa gerakan Tok Janggut lancar seperti air, tapi kuat seperti badai. Pewatakannya yang handal dalam ilmu persilatan mengangkat beliau sebagai seorang guru silat. Seperti yang kita ketahui, ilmu yang tidak dikongsi adalah ilmu yang mati. Tok Janggut memilih menjadi seorang guru silat, membentuk anak bangsa dengan tangan yang lembut namun tegas. Setiap satu muridnya bukan diajar untuk menjadi gagah, tetapi diajar untuk menjadi berakhlak. Kerana pada Tok Janggut, silat bukan sekadar seni, ia adalah amanah. Watak dan pewatakan Tok Janggut yang seterusnya adalah beliau merupakan seorang yang mempunyai jiwa patriotik. Perkara ini dapat dilihat apabila cinta dalam diri Tok Janggut bukan sekadar untuk keluarga, tetapi untuk bumi tempat dia berpijak. Kau fikir kau ibarat Tuhan? Aku orang Melayu yang akan membela bangsaku. Kau tak takut mati? Walau Israel datang sekalipun aku sedia menghadap. Hidupkan pula penjajah laknat seperti kau. Islam agamaku, Melayu bangsaku. Apabila tanah airnya diinjak, apabila maruah bangsa ini dicabar, Tok Janggut tidak berundur walau selangkah. Beliau sanggup bergara nyawa demi kedaulatan tanahnya, bangkit menentang ketidakadilan, berdiri sebagai benteng terakhir rakyat. Dan seperti ramai wira yang lahir terlalu awal, perjuangannya tamat bukan dengan kekalahan, tetapi dengan syahid yang memuliakan namanya. Mat Hassan atau Tok Janggut juga boleh dikatakan sebagai seorang yang berpandangan jauh. Mat Hassan bukan hanya melihat hari ini, beliau melihat masa depan bangsanya. Setiap langkah diatur,
setiap keputusan yang dibuat dengan memikirkan apa yang akan berlaku kepada anak cucu tanah ini. Itulah mata seorang pemimpin melihat lebih jauh daripada pandangan manusia biasa. Begitulah Mat Hassan, lelaki yang memerlukan hidup sebagai insan biasa tetapi meninggalkan dunia sebagai legenda tanah air. Namanya mungkin sudah ratusan tahun telah berlalu, namun kisahnya tetap hidup, berjalan di lidah-lidah waris dan bersemadi dalam hati bangsa. Tok Janggut bukan segara tokoh. Dia adalah jati diri, maruah dan denyut keberanian Melayu.